Alhamdulillah, hari ini 11 Zulhijjah 28 hari bulan 5 2026, kami daripada Pertubuhan Ar-Rasyid dah selesai untuk menyempurnakan amanah tuan-puan ibadah korban pada tahun 2026 1447 Hijriah di Kampung Dambey, Tebong Kemom, Moja dengan bilangan lebih kurang 40 ekor lebih. Moga-moga lebih 200 keluarga yang dapat faedah daripada agihan tersebut. Moga-moga ibadah kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala, dan kami harapkan pada tahun-tahun yang mendatang moga-moga lebih banyak lembu-lembu yang dapat disembelih dan diagihkan di sini supaya lebih ramai dapat manfaat. 200 keluarga itu bukanlah daripada kampung Dambey semata-mata, tapi dipecah-pecahkan kepada kampung yang luar-luar. Jika sanggup datang berjam-jam ke sini semata-mata untuk ambil bahagian korban itu. Jadi lebih banyak korban yang disembelih, lagi banyak faedah pada keluarga-keluarga di sini insya-Allah. Jadi pada tuan-puan, kita azam tahun depan untuk kita masuk ataupun sertai ibadah korban ansuran. Sebulan RM39 sahaja, dan daripada bulanan itu dikumpulkan, tahun depan kita dapat buat ibadah korban satu bahagian. Selain daripada itu juga tuan-puan, kita juga ada bahagian daripada sedekah daging serendah RM10, dan tahun ini masya-Allah 10 ekor adalah semata-mata daripada sedekah daging yang tuan-puan beri RM10 dikumpulkan menjadi 10 ekor lembu. Alhamdulillah. Jadi moga-moga tahun depan kita dapat banyak lagi manfaat daripada apa yang kita buat pada tahun ini insya-Allah.